Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diminta campur tangan dengan mengambil tindakan segera mengarahkan pihak berkuasa tempatan Republik itu menyelesaikan isu perairan Indonesia segera. Seorang pemerhati menggesa perkara itu susulan ratusan nelayan tempatan mengepung kapal tinjauan milik Petronas di perairan Ketapang Madura baru-baru ini. Pemerhati berkata langkah itu penting bagi memastikan jaminan keselamatan membabitkan Petronas yang menjalankan eksplorasi cari gali minyak dan gas yang didakwa dengan kerjasama syarikat Indonesia Pertamina. Dakwa pemerhati kapal-kapal Petronas hanya menjalankan kerja-kerja operasi rasmi dalam bidang penerokaan minyak dan gas. Justeru, beliau menegaskan jaminan keselamatan perlu datang daripada Presiden Indonesia sendiri sebagai tanda komitmen terhadap kestabilan perairan itu. Pemerhati turut menggesa kerajaan Indonesia agar mengambil serius isu berkenaan bagi mengelakkan insiden serupa berulang. Terdahulu, media melaporkan tindakan nelayan itu dibuat sebagai membantah aktiviti tinjauan di kawasan Sumur Barokah yang didakwa mengganggu laluan penangkapan ikan tradisional. Aksi protes itu berlangsung apabila nelayan menggunakan perahu dan kapal kayu untuk menghampiri kapal Petronas sambil mengibarkan sepanduk penolakan. Sebahagian daripada mereka turut nekat mendekati kapal bagi menghentikan operasi di tengah laut. Nelayan menuntut agar semua aktiviti Petronas dihentikan sehingga wujud persetujuan pampasan yang adil.